Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Sambung lagi. Sekarang ni kita nak ajar you all untuk cara reverse position. Reverse position ni adalah sekiranya sekarang tuan tengah ataupun puan tengah short. Sekarang contoh dia tengah short. Kita ambil market. Market, short, berdeli, tekan. Right, you sekarang dah ada satu short, betul? Alright, sekarang dia kata, alamak, silap market sekarang nak menaik pula. Okey, so you all tengok dekat sini. Sekarang bila you tekan market, automatic akan ada satu market dekat sini lah. Alright, so you ada negatif 12 losses sekarang. Alright, kalau you tengok dekat working order pun, you all akan perasan ada satu. Kita short tadi kan, mana yang order short letters? Kena tekan dekat bahagian masa, place time, tekan sini 12.14, satu short, nampak? Okay, so awak tengoklah, awak dah short dekat 5804. Cumanya sekarang awak tak nak position ni, awak nak jadikan dia long. Awak tak perlu close lepas tu buka baru. Awak pergi saja dekat bahagian position. Okey, dekat bahagian tepi ni awak tekan, lepas tu nampak ada perkataan reverse, awak tekan reverse. So dia akan automatic jadi dia dah. Sekarang awak short satu kan, 5806 kan. Sekarang dia akan beli dua. Dia akan tutup satu position, dalam masa yang sama dia akan buka automatic satu position width untuk awak dalam market order. Kita tekan reverse, dia automatic akan buy untuk awak. Nampak? Dia akan jadi satu buy. Okey, ni harga dia 5806. Awak buy dekat situ tu. Okey, so simple. Tak perlu nak kita kata tukar, kita kata nak perlu nak tutup order, lepas nak tutup tu nak kena nak place new order. No, just tekan the reverse position saja. Sama platform macam QXT, tapi this one lagi advanced, tuan-tuan. Alright, so lepas ni kita akan ajar awak cara place order untuk ataupun cara untuk gunakan flat order pula.